Assalamualaikum geng. So hari ni kat belakang aku, macam korang nampak, kita ada masuk sebuah kereta BMW F10. So asalnya owner datang untuk inspection lah. Sebab kereta ni pun owner dah guna lama, mileage pun dah beratus ribu dah. So owner komplain kereta ni masa dia bawa tak selesa, dia berbuai je kan. Biasalah kalau ada berbuai ni, dia rasa nak tertidur kan. Dia langgar bonggol, ambil kau berenjut-enjut, lagilah lena tak. So kalau dah macam berbuai, bergoyang je kereta tu, dia ada masalah suspension dia. So sekarang ni aku nak tunjuk mana masalahnya. Jom. So masalah suspensionnya spesifik dekat bahagian dia punya exhauster, lower arm dan juga ini straight arm. Dia punya dah memang pecah lah. So benda ni lah yang punca daripada bunyi dan juga dia punya kereta berbuai. So owner tak selesa lah. Daripada owner kena hadap benda ni, better dia tukar terus. So berbalik pada exhausternya pula, kalau dah kereta guna lama, memang dia dah tak tahan lah, dah tak boleh tampung berat kereta ni. So bila bawa memang akan berenjut. So benda ni pun kita dah bagi tahu owner, memang kena tukar fully bahagian dia punya suspension bawah, dia punya exhauster dan juga dia punya lower arm dan straight arm. So macam yang korang nampak kat bawah ni, so ini dia punya barang dia. Ini adalah dia punya lower arm. Kita dah tukar terus ketul. Sama juga kiri dan kanan juga. So yang ni, yang dalam kotak ni kita punya exhauster. Panas-panas lagi baru sampai ni. Tu dia. So barang-barang ni semuanya kita ambil yang ori lah. So yang ni berdasarkan permintaan owner sendiri. So kita takkan beli suka-suka hati je. Kita akan minta persetujuan owner dan owner proceed, kita beli terus. So kepada owner BMW kat luar sana, mungkin korang dah lama tak inspection kereta korang, mileage dah beratus K dah, korang boleh datang servis check kereta korang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.